Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku on the way balik kampung. Aku baru nak gerak. So sekarang ni aku daripada rumah kakak aku. Hari tu aku dari Perak ke Pahang. Now dari Pahang ke Negeri Sembilan pula. So lepas ni aku akan pergi bazar sehingga sekejap sebab sekarang baru pukul 5.45 macam tu. So aku pun dah siapkan mas barang kereta semua. So let's go, kita pergi bazar dulu. Lepas tu kita gerak terus ke Negeri Sembilan. Okay. So tengok, gila barang ni. Barang untuk rumah baru aku. So ada a few lagi barang, frame raya semua untuk rumah baru nanti. So yeah. So far mak ayah aku dengan abang aku dah on the way daripada Perak tu Negeri Sembilan terus. Dalam pukul 3 tadi. Tadi update diorang baru sampai Shah Alam. So diorang direct terus ke kampung lah. Macam aku kena singgah rumah baru aku dulu, baru aku terus balik kampung macam tu. Alah, rumah baru aku tu ke kampung dalam 10-15 minit macam tu je. So yeah, aku nak pergi salam kakak aku dulu. Kakak aku esok kot baru balik kampung. So now aku balik kampung dulu. So let's go. Hi guys, aku baru je keluar rumah. So nampaknya macam agak banyak kereta je. So ya, kita on the way ke bazar sekarang ni. So nanti kita tengok kita beli apa je kat bazar tu. Okay, jumpa kat bazar nanti. Ya, aku dah sampai kat bazar dah. So sekarang ni jomlah kita pergi bazar bersama-sama. Tu dari situ, dari ujung tu sampai sana, dan depan dia mula kat sana tau. So kita starting daripada depan sana. Alright. So kita pun dah masuk ke bazar. So jom kita tengok apa yang ada kat sini. Mungkin korang tak dengar suara aku sangat sebab aku tak ada mic. Tak beli lagi mic. So agak ramai lah sebenarnya. Aku ingat macam nak cari apa ni, ayam gunting macam tu lah. Sumpah bagi aku ramai gak. Ramai. Aku bagi korang view sana. Biasa aku kalau pergi bazar, aku akan round dulu tau. Lepas tu aku akan aim kedai mana yang aku nak singgah dulu. Macam tu. Macam mana gila tu dia. Okay, dia. Semalam aku nak makan kuih tu. So hari ni nak cari menu biasa je untuk berbuka dalam kereta. So actually aku dah pusing satu jalan ni. Lepas tu aku nak, bagi aku macam tak ada apa-apa areas ni. So aku try ke atas sini sekejap. Tengok ada apa tu. Aku nak cari makanan yang mudah untuk dimakan dalam kereta sebab aku akan drive ke Negeri Sembilan kejap lagi. So aku nak yang memudahkan aku untuk makan. So saya tak ada apa-apa juga kat sini. Actually I don't know nak cari makanan apa. Mungkin aku beli ayam gunting tadi. So jom.
Alright, thank you. So aku dah dapat ayam gunting aku. So sekarang ni aku nak kena cari air. Makanan aku dah dapat, now air. I don't know nak air apa. Tapi aku dah ada target air apa yang aku nak beli. So sekarang ni aku dah ada air strawberry, air gunting dengan Big Mac tau. So aku tak tahu nak beli apa lagi. Mungkin aku akan beli sikit lagi. Lepas tu boleh dah kot aku gerak pergi Eco Shop pula. Macam tu lah. Okay, bye. Korang boleh tengok ramai gila. Sesak gila Zalan. Korang tengok. Sumpah tak tipu tau. Ramai gila. So now kereta aku parking kat sana. So bagi aku melintas dulu. So alhamdulillah, ni air untuk berbuka, air strawberry. Okay, lepas tu aku beli ayam gunting. Makanan-makanan yang mudah je untuk aku makan dalam kereta. Lepas tu Big Mac. Big Mac ni aku beli 2 ayam, 1 daging. Oh, boleh sedap lah. So now aku on the way ke Eco Shop untuk aku beli barang untuk macam penyapu, mop untuk rumah baru nanti. Macam tu lah. So let's go. Dah start jam ya guys. Korang tengok tu depan tu. Sebab ada traffic light kat area sana tu. So dia macam agak jam lah. So okay je. Macam tu lah. Agak jam juga lah belakang tu. Nampak tak? My god. Alah ni jam sebab traffic light je. Snuzon. Wow, aku nak pergi kedai Eco Shop tadi aku cakap kan. So kita nak pergi Eco Shop. First thing first, kena isi minyak. Sebab minyak aku, nampak? 1 bar. Takut nanti boleh tekan jalan macam mana. Macam tu. So ya, kita jumpa dekat Eco Shop. Aku baru je settle isi minyak. Saya isi minyak. Lepas tu now pergi Eco Shop. Tadi aku jumpa cikgu aku, cikgu SPM aku dekat pam minyak ni, Petronas. Dia cakap apa, hampir tak kenal tadi. Makin cerah katanya. Memang hidup lah cerahnya cikgu. Guys, aku tak jadi beli barang dekat Eco Shop. So ni dah lewat sangat sebab aku nak gerak. Dah nak malam dah kan. So aku takut juga nak lalu. Jalan tu gelap, tak ada lampu. Sumpah gelap. Korang boleh tengok lah. Kalau korang tak percaya, Jalan Kemayan, Jalan Loi, Jalan Bera nak ke Negeri Sembilan tu, sumpah gelap. So ni aku nak teruskan perjalanan aku ke kampung aku, rumah nenek aku. So aku tak jadilah singgah rumah baru tu hari ni. Mungkin esok. My mother cakap macam tu. So now aku tengah tunggu waktu azan. Sekarang 7.24.25. So kat sini berbuka 7.27. So aku tunggu a few minutes lagi untuk aku berbuka puasa. Macam tu lah. Aku berhenti kat BHP actually. Aku belum masuk lagi sepadan Negeri Sembilan. Kalau gegar-gegar tu means aku letak kat holder lah, dekat holder phone. So now aku tunggu azan. So guys, so berbuka ni air
strawberry. Manis ni. Okay. So now let's try Big Mac dulu ke ayam gunting. Aku rasa aku macam nak try ayam gunting. So ayam gunting abang ni sumpah menarik gila. So bismillahirrahmanirrahim. Actually ayam gunting macam ni sedap sebab dia tak terlalu keras, dia tak terlalu lembut. Aku request extra pedas tadi. Sedap. So jom kita try Big Mac. Big Mac ni susah agak. So let's try. Ni I don't know the Big Mac apa. Bismillahirrahmanirrahim. Daging kot. Sedap. I think it's daging. Apa masalah budak-budak ni? Disclaimer kat belakang bukan baju warna raya, okay? Nak rasa yang ayam. I think this lah ayam. Even dia hangat sikit, but it's okay. Ayam. Yummy. Sedap gila. Saja setengah. Korang gegak aku. Dah lah. Nanti aku nak urat, aku beritahu balik. Bye bye. Bye guys. Aku pun dah settle makan. Dah settle itu ini semua. So I nak gerak ke Negeri Sembilan. So bye bye. Nanti dah sampai nanti aku vlog macam tu. Mungkin aku sama vlog. Mungkin ini adalah the end of this vlog. Alhamdulillah. Ataupun aku akan sambung the next day. Mungkin esok last puasa, I don't know. Mungkin aku akan skip sahur and so on. So kita tengok balik nanti. Tengok mood aku. So stand by if ni adalah aku punya pengakhiran vlog. So I would like to say thank you for watching. Kalau tak, kita sambung next video, okay? Bye bye. Okay, sekarang aku dah masuk dah pun Felda kampung aku. So, yeah. Sunyi kampung kan. Aku baru je masuk dari kampung aku. So now nak ke rumah nenek aku. Bestnya dia main meriam bulu, geng. Geng pula guys. Dia main meriam bulu.
By the way, parents aku pun dah nak sampai dah. Means macam kata orang dah sampai sekali lah macam tu. So yeah, aku dah sampai blok 21, blok rumah nenek aku. By the way, rumah arwah atuk aku, nenek aku lah kan yang sekarang tinggal. Hujung sekali tau, dia dalam hati. Ya ni dah sampai. So aku kena parking dalam lah kan. Memang lumayan last. Tu masuk gue buka pintu. So kita tengok masuk kita. Tu masuk gue. Masuk gue buka pintu dia dah. So jomlah aku parking kereta dulu. So nanti aku sambung vlog. Saya dan aku pun baru sampai. So aku kena keluarkan barang-barang. Tu nenek gue, nenekku. This is cake my mum buat untuk tempahan orang Negeri Sembilan. So yeah, this is me agak barai.